Kita orang nak pergi mana? Relax je. Sekejap lagi kita orang nak pergi tengok. Kita nak pergi usah-usah di kali tadi. Untuk akak. Okay. Hai. Okay, sekarang ni kita dekat kedai textile. Cari carpet untuk Kak Ana kita. Ni cantik. Macam office kita. Itu satu gelap berapa? Ini ada panjang. Kurang tu 20, satu gelap. Tengok contoh dulu, Ni cantik. Ni. Jalan. Ini biasa. Cantik tak? Ada empat kita untuk cantik. Sabar. Dua. Ini ratus. Itu banyak. 200 bisa. Kita tengah buat apa ni? Kita nak beli sikit tikar getah dan juga beli karpet lah. Yelah, rumah dia orang kan kita dah direnov. Okay. Kita dah dipasang atap punggung, so nak cantikkan lagi kita akan letak tikar getah dengan karpet. Okey, kita dah dapat dah kita punya karpet. Dekat belakang tu ada dia punya tikar. Yang ni tikar getah. Cakap ni. Dekat belakang tu kita ada dia punya karpet, yang ini kita ada dia punya tikar getah. Alright. Let's go. So kita dah settle, tinggal nak pasang tikar dengan karpet je dekat atas. Usul-usulkan semua tu dah. Habis satu hari je. Satu hari je? Settle. Orang balik raya kan? Nanti Minat kerja. Orang cuti dia minat kerja. ya, bagus tak? Orang jumpa orang ni. Memang tak beraya? Tak dua. Ada dia lama dah dua. Lepas tu masing-masing negeri lain-lain lah. Sabar. Dua kali. Hari betul pakai lagi. Enak tu. Dia boleh nak tak. Syok ke? Sampai ayat kedua, satu next tingkat dua. Mesti ada. Sudah menyerah. Ada barang ni nanti. Ada barang. Ada kecil. Hati-hati yang tertinggal ke? Hati-hati. Kita. Okay, bye. BSB Angels. Ya. Angels boleh macam ni. Dia dah ke arah sana dah kamera. Betul lah kan BSB Angels. Tapi aku Fallen Angel. Sedap kan karpet ni kan? Sedap karpet ni.
Salam. Nama benar dia apa? Muhammad Syakir Rehan bin Muhammad Azri. Umur berapa dia? 4. 4 tahun. Oh. Sini dia berapa? Okay. 10. 10 tahun? Lupa pula. Adik berapa adik kat sini? 3. Kurang. Termasuk dengan family? Saya boleh. Berapa? Berapa tu? 5. 5. Ada 5. Boleh lah. Apa nak tanya sikit lah. Apa perasaan adik lepas adik raya tahun ni? Rasa gembira lah. Rasa gembira. Gembira? Sebelum tak? Ada. Selalu Ambul. Selalu akan hari raya. Selalu kat sini belajar, main-main. Sisa? Cuma habuk-habuk sih. Santailah sikit dengan puan boleh? Okey. Sekolah kat mana? SK Sungai. SK Sungai. Oh, belajar dia sempat Macam tahu. Abang tanya, adik cita-cita apa? Dah besar nanti. polis. Polis? Wah. Oh, katalah itu abang nampak ada senapak. Ada pistol. Lepas tu, kalau puan ada sebab Nak cakap apa tak? Tengok rumah nampak beza tak dulu dengan sekarang? Ada beza. Apa beza dia? Apa beza? Dulu dekat sini tempat baca dulu. Sebab ada di lantai tak berapa. Sekarang rasa soalan. Kukus. Untuk dari segi atap tu pernah tak masa ada keadaan macam apa hujan turun, ada bocor ke, ada air ke? Ada sikit. kalau tak ada macam itu, adik belajar adik selesa. 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 Alhamdulillah. Apa masa hujan turun tu masa tu keadaan macam mana? Maksud saya macam apa itu ibu ada ke bagi ke? Tanah baldi. Tempat bocor tu tanah baldi. Ya. Belajar rajin-rajin. Okey. Rajin-rajin. Ayah. Okey. Masuk asrama. Selamat dan polis Kes ni tak abang ni tahu banyak tu saya. Ini dia rasa. Okey, senyum pandang kamera. 1, 2, 3. Satu lagi senyum. 1, 2, 3. Terima kasih.